أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 menunjukkan betapa pentingnya solat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam edisi Kem Bestari Solat Siri 2 SK Pandan Perdana bagi tahun 2025. Episod kali ini bersama saya, Abdul Rahman bin Muhammad Zubair, dan rakan saya Muhammad Ijaz Haris bin Muhammad Azman, wartawan TV PSS SK Pandan Perdana. Kem Bestari Solat ini telah dilaksanakan pada 17 Oktober 2025, hari Jumaat. Sasaran program ini adalah semua murid beragama Islam dari tahun 1 sehingga tahun 6. Bagi murid moral pula, mereka akan mengikuti aktiviti moral di pusat sumber sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ijaz Haris bin Muhammad Azman. Bersama saya Ustaz Muhammad Hakiman bin Zakaria selaku penjelaras Kem Bestari Solat Siri 2 ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan apakah objektif Kem Bestari Solat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk objektif Kem Bestari Solat pada siri kali ini adalah untuk yang pertama, mendedahkan berkaitan dengan amali dan praktikal solat kepada semua murid tahap 1 dan tahap 2. Okey, yang kedua, untuk memastikan murid-murid dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan tahu cara bacaan dalam solat yang betul dan melaksanakan praktikal dengan betul. Apakah harapan Ustaz terhadap pelaksanaan program ini? Harapan Ustaz, apabila selesai sahaja program Kem Bestari Solat pada siri kali ini, semua murid dapat melaksanakan solat mengikut waktu yang telah ditetapkan, dapat melaksanakan solat dengan sempurna, menjaga bacaan dalam solat dan berusaha untuk menjaga solat masing-masing. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Apakah perasaan kakak dapat menyertai Kem Bestari Solat? Rasa sangat seronok. Gembira. Penting tak program ini? Mengapa penting? Sangat penting kerana kita dapat belajar tentang solat. Penting kerana dapat belajar tentang solat dengan sempurna. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Seronok tak dapat menyertai Kem Bestari Solat ini? Seronok, best. Apakah ilmu yang awak belajar dalam program ini? Solat. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Tahniah kepada semua pihak yang bertungkus-lumus menjayakan program ini. Semoga dengan ilmu yang diperolehi ini, kita dapat menunaikan serta melaksanakan solat dengan cara yang betul dan sempurna. Sehingga berjumpa lagi.
Bagi